Okay, Assalamualaikum dan welcome back to my channel. So, lama gila kita tak buat video. So, kali ni episod ke-11 dah pun release. Pejam celik, kita dah pun keluarkan 11 episod berkenaan dengan benda basic yang patut traders tahu sebelum mula trading, guys. So, untuk topik kali ni kita nak mulakan dengan significant support dan resistance. Let's go, guys. Okey, sebelum kita masuk ke chart, kita nak kenal pasti ataupun kita nak memahami maksud dan ciri-ciri significant support dan resistance terlebih dahulu, guys. Apa maksud significant dalam support dan resistance? Okey, significant bermaksud paras yang betul-betul beri kesan besar pada pergerakan harga. Bukan sekadar garis yang harga sentuh sekali dua, tapi level yang pernah jadi reversal point kuat, contoh price bouncing banyak kali kat situ. Disokong oleh volume yang tinggi masa reaction yang berlaku dekat kawasan tu, berlaku di time frame besar H4, daily, weekly, selari dengan structure major market, higher high ataupun lower low. Okey, itu maksud significant dalam support dan resistance. Dan apa pula ciri-ciri significant support dan resistance? Significant support, tahap lantai, harga sering bouncing ataupun react di bawah, candle rejection panjang, long wick, volume spike masa retest. Ni ciri-ciri kawasan significant support. Kawasan significant resistance pula, harga sering gagal tembus dekat kawasan resistance tu, dia tak boleh tembus. Candle rejection panjang di atas, kadang-kadang disertai dengan fast breakout sebelum reversal. So, apa pula faktor yang menjadikan sesuatu level lebih significant? Okey, bilangan sentuhan. Of course, bilangan sentuhan dia sentuh banyak kali, guys. Lebih daripada sekali. Lebih daripada sekali baru kita boleh panggil dia significant. So, time frame lebih besar. Dia start daripada weekly ataupun jadi dekat H4, dekat H1. Paling kecil dia berlaku dekat time frame M15 yang kita boleh ambil kira lah. Selain daripada tu adalah konteks pasaran. Sebab level tu, mungkin level tu muncul masa news ataupun masa perubahan trend. Okey, geng. Ini adalah chart gold. So, time frame H4. Kalau kita tengok dekat sini ada satu resistance. Kita buat penandaan dulu. Kita tanda dulu. Ini adalah R. Untuk resistance kita letak R. R1. Dan di sini berlakunya resistance yang kedua. Kita panggil dia R2. So, R1 dan R2 ni kalau kita tarik satu line lurus, dia adalah sama baris. Okey? Bila sama baris, kita boleh panggil dia sebagai significant resistance. Okey? Kita tulis kat sini significant resistance. Berlaku di time frame H4. So, lagi besar time frame, lagi valid lah dia punya kekuatan tu. Kita nak tengok pula bahagian support, guys. Jom kita tengok. Okey, tadi kita dah tengok level significant resistance. Sekarang kita nak tengok level significant support. Okey. Significant support sama juga. Kita buat penandaan dulu. Okey, ni S1. Untuk support kita tanda S1 dulu. S1 kat sini. Dan sini adalah S2. Okey, 2 ni adalah support yang sama level. Tak percaya, kita tarik satu line daripada sini dengan sini. Dia bersentuhan. Jadi, selari, kita boleh panggil dia sebagai significant support. Kita dah dapat kawasan significant support. Selain daripada perkataan significant support, di sini juga kita panggil dia equal low. Kalau dekat sini, kita panggil dia equal high. Significant support ataupun EQL. EQL stand for equal low. Kalau dekat resistance, significant resistance, kita panggil juga dengan perkataan equal high. High yang sama baris. Ni perkataan selain daripada significant resistance dan juga significant support. So, inilah cara untuk kita mengenal pasti level-level significant. Paling kecil time frame yang kita boleh tengok dekat M15 dan ke atas. Lagi besar time frame, lagi valid level significant tu. Okey, jadi ringkasannya bro, support dan resistance ni semua orang boleh lukis. Tapi yang significant tu datang bila level tu disokong oleh structure, volume dan rejection yang kuat. Kalau kau nak improve trading, belajarlah untuk membaca market structure, guys. Jangan lupa juga kalau kau suka video ni, tekan like, share dan subscribe channel aku untuk next episode belajar forex dari basic. Jumpa lagi, guys. Assalamualaikum.